Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang berbahagia Datuk Haji Mat Zaidi bin Muhammad Karli, Ketua Setiausaha Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia. Exco Pertanian Negeri, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ingin merakamkan rasa kesyukuran dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini bersempena majlis peluncuran Laporan Interim Banci Pertanian 2024. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan salam maaf daripada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kerana tidak dapat bersama dengan kita pada petang ini. Saya juga menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri kerana sudi melampangkan masa untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis ini. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan kepada semua pihak yang terlibat kerana telah berjaya melaksanakan Banci Pertanian 2024 yang bermula pada 7 Julai 2024 sehingga 31 Disember 2024. Hasil usaha dan komitmen jitu semua pihak, DOSEM pada hari ini berjaya untuk menerbitkan Laporan Interim Banci Pertanian 2024 merangkumi subsektor tanaman, ternakan, perikanan serta perhutanan dan pembalakan. Saya yakin dapatan Banci Pertanian ini akan menjadi penanda aras baru kepada sektor pertanian negara dalam penggubalan dasar bagi memacu pemodenan sektor ini untuk meningkatkan keterjaminan makanan negara. Kita semua sedia maklum bahawa sektor agro makanan merupakan salah satu tonggak utama kepada keselamatan makanan dan kestabilan ekonomi negara. Justru bagi memastikan sektor ini terus maju dan mampan, perancangan yang berasaskan data yang tepat dan menyeluruh adalah amat penting. Jikalau kita singkap pencapaian pada tahun lalu, Kementerian Pertanian telah bergerak seiring menuju matlamat untuk memperkasakan sektor pertanian negara. Antara pencapaian penting yang berjaya direkodkan ialah memperkasa industri aquakultur yang mencatatkan pencapaian sebanyak 91.76% daripada sasaran 500,000 tan metrik. Manakala pengeluaran benih tempatan mencapai 110% daripada sasaran iaitu sebanyak 7.7 bilion ekor benih. Selain itu, Kementerian juga memperkasa penglibatan golongan belia dalam sektor pertanian moden melalui program Agropreneur Muda. Seramai 815 agropreneur muda telah mendapat kelulusan Grant Agropreneur Muda Startup yang mana 50% daripada usahawan muda yang terlibat telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka. Usaha pemerkasaan belia ini akan diteruskan bagi memastikan sektor pertanian kekal relevan dan menarik kepada generasi muda. Kementerian juga telah mencatatkan kejayaan dalam penanaman bawang merah kecil berskala besar di kawasan seluas 59.62 hektar oleh 43 orang peserta dengan merekodkan jumlah hasil sebanyak 44.05 tan metrik. Kejayaan ini bukan sahaja membuktikan potensi Malaysia dalam pengeluaran bawang tempatan, malah menjadi bukti kukuh bahawa negara kita mampu mengurangkan kebergantungan kepada import. Namun begitu, dalam era perubahan iklim dan ketidaktentuan global,
ketepatan data menjadi semakin penting. Kita tidak lagi boleh merancang secara andaian atau berdasarkan anggaran kasar. Kita perlu membuat keputusan berdasarkan fakta dan realiti di lapangan. Dalam hal ini, Banci Pertanian memainkan peranan yang sangat besar. Ia bukan sekadar satu proses pengumpulan data, malah ia adalah asas kepada pembentukan dasar dan hala tuju sektor agromakanan negara. Banci Pertanian 2024 merupakan satu usaha nasional bagi mendapatkan data sektor pertanian yang terkini sejak kali terakhir dilaksanakan 19 tahun yang lalu pada 2005. Inisiatif ini amat besar artinya dalam sektor agromakanan negara dan ia akan menjadi penanda aras baru dalam perancangan pembangunan pertanian negara. Banci ini merangkumi seluruh subsektor pertanian meliputi tanaman, ternakan, perikanan, perhutanan dan pembalakan. Banci ini memprofilkan maklumat sosial, ekonomi dan alam sekitar bagi setiap pengusaha pertanian yang melaksanakan aktiviti jualan dalam negara. Melihat kepada hasil dapatan interim Banci Pertanian, saya percaya masih terdapat ruang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan sama ada di peringkat kementerian maupun di peringkat DOSEM sebelum laporan ini dimuktamadkan. Dapatan Banci ini juga akan menjadi input penting dalam pelbagai penilaian keberhasilan dasar dan agenda negara termasuk Matlamat Pembangunan Mampan ataupun SDG 2030, tahap keterjaminan makanan negara, penggunaan teknologi dan pertanian dan penglibatan belia dalam sektor pertanian. Laporan interim Banci Pertanian yang akan diluncurkan pada hari ini merupakan satu dokumen yang penting yang memaparkan gambaran awal dan penemuan hasil utama dapatan di lapangan. Laporan ini akan menjadi asas kukuh kepada penambahbaikan dasar dan program pembangunan sektor pertanian negara, khususnya dalam merangka pelan tindakan jangka sederhana dan panjang, dan ia juga bakal menyokong proses semakan semula dasar agromakanan negara 2.0 dan pelaksanaan agenda keterjaminan makanan yang lebih mampan, inklusif dan yang berdaya saing. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan Banci ini, khususnya Jabatan Perangkaan Malaysia selaku peneraju utama serta Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian serta agensi-agensi di bawahnya, Kementerian Perladangan dan Komoditi, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta semua petugas di lapangan. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada wira-wira sektor pertanian dan agromakanan negara kita, para petani, penternak, peladang, nelayan dan pengusaha pertanian yang telah memberi kerjasama serta komitmen penuh kepada petugas Banci. Sumbangan data tuan-tuan puan-puan dan amat bernilai kepada negara. Saya percaya hasil laporan ini akan menjadi asas untuk kita terus memperkukuhkan sektor pertanian negara, mempertingkatkan daya saing pemain industri dan memastikan bekalan negara sentiasa mencukupi, selamat dan terjamin. Sesungguhnya, keterjaminan makanan adalah tanggungjawab bersama. Food security is a shared responsibility. Sekian dan terima kasih.